30 hari spontan challenge. Day 17. Alhamdulillah dah hari ke-17. Sepatutnya dah separuh bulan ni teacher Sufina suruh buat video kat luar. Tapi sebab hari ni saya 1 hari tak keluar rumah, jadi video hari ni dalam rumah ya. Okay. Saya baru habis kelas mengaji, kelas hafazan dan kelas mengaji. Alhamdulillah, tadi kita buat surah Al-Fajr, Al-Balad, Al-Syams dengan Al-Lail. 4 surah. Okay, Alhamdulillah. Student tadi, student lelaki umur 12 tahun. Kelas dia daripada pukul 8 sampai 8.20. Biasa saya buat 20 minit lah kelas mengaji. Sebab apa? Supaya pelajar tak bosan, tak cepat boring. Dan buat malam lah. Biasa sebab siang orang busy kan dengan aktiviti sekolah dan aktiviti kurikulum. Biasa buat malam lah. Dan kalau student dewasa pun saya buat malam juga. Kalau sekarang ni student dewasa saya, diorang tengah take a break. Tapi biasa dengan diorang kelas mengaji lah. Dengan student yang 12 tahun ni, dia kelas mengaji dan kelas hafazan. Okay, itu saja saya nak share untuk hari ni. Terima kasih.